Nak yang adventure sikit, bagi yang kelainan yang tak ada orang buat ke. Mana tahu idea korang tu lagi best daripada kita orang. Memang cakap Hakim. Backflip Backflip tak pernah tak pernah orang buat Apa yang backflip pun tak boleh kan? Pergi zoo InsyaAllah pergi zoo boleh banyak lah kawan Syami. Pergi zoo boleh InsyaAllah. Sorry ya Taufik, kau pakai aku letak muka aku terus 800 je. Tak naik 1 kem tadi. Camping tepi pantai. Camping tepi pantai nak borak apa? nak cucuk kemah. Nak pecah kemah. Lepas tu nak borak apa ni? Zoo dah pernah dengan Fael. Itu mini zoo. Zoo negara tak pernah lagi. Pergi yang Zoo Taipei. Kau main jauh. Zoo belakang rumah aku ada. Hiking tu serius yang adventure sikit insyaAllah. Hiking kita orang ada dalam perancangan. Ada dalam perancangan list juga. Tapi kita orang tak boleh nak sebarangan. Sebab kita orang ada hari kerja kan. Ahad je cuti. Tapi kadang Ahad pun dia ada macam lagi satu juga. Ahad pula ramai. So bila ramai ni tak nak lah dengan environment yang tengah serabut. Mengganggu. Buat konten dekat Taman Tasik Taiping. Taman Tasik Taiping. Kalau kita orang ni jenis yang ada balik kampung nanti boleh lah. Kampung aku ni balik kampung. Kampung aku dekat. Ada travel. Alamak guys. Travel benda ni view tengah slow kan travel. Mana boleh guys. Kita orang kena naikkan balik view. Sebab nak naik view baru naik revenue. Baru naik apa pendapatan. So bila naik pendapatan muka kau tak naik view. Alah. Kote mancing sana. Sana drop boleh letak muka kau. Ya tunjuk seminit ni. Semangat dia korang insyaAllah. Doa yang baik-baik. Travel pula dah. Aku cakap jangan jenis yang pakai jangan pakai budget sangat. Sekali prefer travel. Kekasir, masih Kekasir. Nak Sofi, anak dara tercekat aku. Assalamualaikum. Pergi ke kedai nampak. Kau cuba try cakap. Kat Genting ni, mana ada kat Genting? Kita orang dekat mana ni? Cyber lah. Kat Cyber. Konten mukbang. Tak nak aku mukbang. Kalau mukbang nak borak apa? Cuba korang bagi idea. Nak borak apa? Kalau sambil makan tu nak borak apa? Piknik ni boring lah. Kita nak yang adventure sikit. Bagi yang kelainan yang tak ada orang buat ke. Mana tahu idea korang tu lagi best daripada kita orang. Green screen Sofi. Okey je kot kak. Hiking Ramai orang cakap hiking. Backflip Backflip tak pernah orang buat Apa yang backflip pun tak boleh kan? Syami backflip. Aku mana backflip ke? Dalam air lah. Tak boleh bayangkan aku. Itu perut jatuh dulu Konten simple. Tak apa. Yang penting konsisten upload. InsyaAllah. Memang lepas ni betul-betul simple aku bagi. Wih, bapak traffic light ni sekejap sangat Chas, masih Chas. Semoga selalu. Kau buat sekejap. Kenapa abang sekejap? Aku sama drive ni. Aku bagi je. Aku bagi dah jap handphone ni. Birthday. Apa ni? Lawan buat Baguna Pasir. Apa yang best lah Baguna Pasir? Konten kahwin pula ni bapak le. Konten aku takut dia kena ada satu konten tak membantu Tak membantu. Don't give up. Go Syamil Sofi. Yes. Escape Penang. Aku dah cakap dengan Syamil dah nak buat Escape Penang. Macam mana? Tapi itulah kita orang. Okay, sekarang kita orang tengah fokus tau. Sebab dengan kerja. Cuti pula setiap hari Ahad je. So dia jadi susah tau nak buat konten, nak cari masa tu. And kita orang pula ada job luar lagi kan. So bila kita orang ambil masa untuk nak pergi jauh daripada KL atau luar negeri ni, dia macam take time untuk kita orang nak buat konten yang macam tu. Faham tak? Konten panggil ustaz ajar mengaji. Syami, okey Syami? Panggil ustaz mengajar kita mengaji ni. Boleh. Tapi korang tak boleh judge kita orang lah. Okey, tak boleh judge lah. Konten berbagi apa ni? Assalamualaikum, salam. Konten prank. Riding motor sama-sama Sofi, motor-motor sendiri. Aku mana reti buat motor. Reti tapi takut.
ada sapi dah. Ya. Fly terus Syafiq. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Again, tapi jangan lupa tau 6.30 ni korang terus buka YT Sofi akan post konten yang terbaru, konten Syafiq. Konten petang ni best sikit sebab dia main dengan game Random lah konten dia pun. Benda-benda random. And then ada lah gelagat-gelagat masing-masing. So aku harap korang boleh tengok konten ni sampai habis. And apa-apa komen, like, share. And jangan lupa subscribe Sofi sampai ke 100k subscriber, okay? Betul. Payah betul nak naik 100k tu. Kak Sofi buat prank. Buat prank apa? Syami payah buat prank dengan dia. Dia dapat detect. Aku kadang-kadang tipu dia pun dia boleh dapat baca. So macam mana aku nak buat prank tu? Aku ni pula jenis muka tak reti menipu. So kalau aku buat prank memang dia dapat baca lah. Wait, depan ni ke depan lagi satu? Depan lagi satu. Pergi game, apa ni, game on. Prank orang awam. Weh, kau ingat tak konten kau kata yang pasal tu? Ada tu. Kau ingat tak konten tu? Oh, tahu. Aku ingat je, tapi tak tahu bila nak buat. Bila-bila lah. Habis kerja. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kau rajin tak, weh? Kau nampak tak beg Barbie aku kat belakang? Dalam tu ada handbag aku, ada card holder aku tu. Keluarkan card bag. Nak apa? Aku nak ni lah, ni tol. Aku nak bayar guna handphone tengah live kan.